Assalamualaikum murid-murid. Hai, apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkataan diftong bersama dengan Cikgu Nazifah. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan diftong. Apakah itu diftong? Diftong ialah apabila wujud dua huruf vokal iaitu A, E, I, O, U yang duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran iaitu bunyi vokal yang pertama menggeluncur ke bunyi vokal yang kedua. Sebutan bunyi vokal yang pertama adalah lebih lantang berbanding bunyi yang kedua. Baiklah, dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan dua huruf vokal iaitu I, au dan juga oi. Contoh perkataan bagi I ialah gulai, balai, tapai, tembikai, sidai, keldai, kedai, gerai, buai, cuai, misai, petai, pantai, lantai, rantai, teratai dan juga sungai. Baiklah, sekarang kita akan tengok apakah contoh untuk bunyi au. Harimau, wow, pulau, surau, kerbau, pisau, limau, hijau, bangau, pau, aurat dan juga saudara. Baiklah, seterusnya kita akan tengok apakah contoh bagi perkataan bagi oi. Bagi bunyi oi. Sekoi, koboi, kaloi, amboi, dodoi, boykot dan juga konvoi. Baiklah murid-murid, itu sahaja pengenalan untuk diftong. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.